check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. Projek kami dinamakan sebagai water transfer yang dimana menekankan tentang daya lekitan dan daya lekatan. Projek kami menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek, menggunakan konsep do it yourself dan bertujuan merapatkan jurang antara teori buku teks mengenai sifat jirim dan pemahaman praktikal. Objektif daripada projek kami adalah untuk menerangkan konsep bagi daya lekitan dan daya lekatan. Bagi daya lekitan, kami ingin menunjukkan secara visual bagaimana daya tarikan antara molekul air yang sama jenis. Seterusnya, untuk menunjukkan bagaimana tegangan permukaan dihasilkan. Bagi daya lekatan, kami ingin menunjukkan secara visual daya tarikan antara molekul air dengan permukaan lain. Juga ingin menunjukkan bagaimana molekul boleh melekat kepada permukaan objek, contohnya permukaan tali. Cara pelaksanaan aktiviti kami. Yang pertama, murid-murid diberikan satu set projek yang terdapat dua cawan yang telah dilekatkan tali di hujung setiap cawan menggunakan pelekat. Seterusnya, murid-murid diberikan penerangan tentang bagaimana kit tersebut berfungsi. Yang ketiga, murid-murid diberikan masa 2 minit untuk mencuba memindahkan air dari gelas A ke gelas B mengikut teknik yang telah diajar oleh guru. Yang terakhir, setelah 2 minit, murid-murid akan diberikan penerangan tentang konsep daya lekatan dan daya lekitan. Menurut data yang telah kami peroleh daripada murid-murid tentang masalah yang dihadapi dalam subjek STEM, terdapat 13.2% murid mengatakan bahan mengajar bagi subjek STEM itu kurang menarik, manakala 14.6% murid mengatakan subjek ini kekurangan aktiviti. Seterusnya, 25.8% pula mengatakan pelajaran STEM adalah kurang menarik. Dan yang terakhir, majoriti murid iaitu 46.4% mengatakan masalah yang mereka hadapi dalam subjek STEM adalah disebabkan terlalu banyak formula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Illa Syamira binti Adas. Jadi hari ini saya akan memberitahu mengenai refleksi individu saya bagi program Santun Masyarakat. Kumpulan kami Water Transfer. Saya menyedari bahawa antara kekuatan diri saya ialah sikap empati dan keprihatinan terhadap orang lain. Saya sentiasa bertanya kepada rakan sekumpulan saya sama ada mereka selesa dengan tugas yang diberikan dan bersedia membantu apabila mereka menghadapi kesukaran. Sikap ini penting dalam profesi keguruan kerana seorang guru perlu peka terhadap keperluan murid dan rakan sekerja agar wujud persekitaran pembelajaran yang penyayang dan selamat. Namun, saya juga menyedari kelemahan diri iaitu kecenderungan untuk terlalu mempertahankan pandangan sendiri apabila membuat keputusan dalam kumpulan. Keadaan ini boleh menjejaskan kerjasama jika tidak dikawal. Oleh itu, langkah penambahbaikan yang perlu saya lakukan adalah belajar untuk lebih terbuka menerima pandangan orang lain, menghargai perbezaan pendapat serta membuat keputusan secara bersama demi kepentingan pasukan dan pembelajaran murid. Melalui pelibatan dalam aktiviti PSM ini, saya telah membina dan menambah baik beberapa atribut penting sebagai bakal insan guru profesional. Antaranya ialah sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan, kesabaran dalam menghadapi murid yang pelbagai tahap kefahaman serta kerjasama semasa bekerja dalam pasukan.
Selain itu, saya turut memperbaiki sikap bertolak ansur dan menghormati pandangan orang lain, terutamanya ketika berlakunya perbezaan pendapat. Pengalaman ini membantu membentuk jati diri saya agar lebih matang, profesional dan bersedia menghadapi cabaran sebenar dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Sepanjang mengendalikan projek Santun Masyarakat ini, saya mendapati kekuatan utama saya terletak pada aspek kemahiran komunikasi instruksional. Saya mampu mengubah teori sains yang kompleks mengenai daya lekatan dan lekitan menjadi satu aktiviti water transfer yang praktikal dan mudah difahami oleh murid. Keupayaan saya dalam memberikan analogi yang dekat dengan kehidupan seharian membantu murid mewujudkan interaksi dua hala yang berkesan. Atribut komunikasi ini sangat penting bagi saya sebagai bakal guru untuk membina hubungan yang baik dengan murid serta memastikan penyampaian ilmu berlaku secara berkesan dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, saya menyedari terdapat kelemahan dalam aspek pengurusan pengawalan murid. Apabila suasana eksperimen menjadi terlalu aktif dan bising, saya berasa sukar untuk menarik semula perhatian murid dan mengawal disiplin kelas dengan tegas. Saya sedar bahawa kegagalan menguruskan tingkah laku murid boleh menjejaskan kelancaran proses pembelajaran dan merupakan aspek yang perlu saya perbaiki untuk menjadi guru yang lebih berwibawa. Bagi meningkatkan kompetensi diri sebagai insan guru yang profesional, saya bertekad untuk mendalami teknik pengurusan bilik darjah yang lebih strategik seperti teknik penugahan positif bagi mengawal kelas tanpa menjejaskan keseronokan murid. Saya juga akan belajar untuk lebih tegas dalam memberikan arahan sebelum aktiviti bermula agar murid faham tentang batasan tingkah laku yang dibenarkan. Penambahbaikan ini penting bagi memastikan saya mampu mengendalikan persekitaran pembelajaran yang kondusif pada masa hadapan. Sepanjang menjalankan projek PSM ini, saya mengenal pasti bahawa kekuatan utama saya adalah daya kepimpinan dan ketegasan yang berhikmah. Saya mampu mengambil kawalan apabila suasana menjadi terlalu bising dan mengarahkan fokus murid kembali kepada objektif pembelajaran. Saya juga mendapati saya mempunyai kesabaran yang tinggi dalam melayan karenah murid yang pelbagai ragam yang merupakan nilai teras dalam etika keguruan. Namun, saya sedar akan kelemahan diri dari segi pengurusan masa yang terlalu fleksibel. Kadang-kala, saya terlalu lama melayan perbincangan dengan satu kumpulan sehingga terlepas pandang kumpulan yang lain yang baru tiba. Ini adalah aspek yang perlu saya baiki dengan menetapkan had masa yang lebih jelas bagi setiap fasa aktiviti. Melalui pengalaman ini, saya telah memupuk atribut adaptability. Sebagai bakal guru, saya belajar untuk berfikir dengan pantas dan bertindak dengan pantas apabila keadaan tidak berjalan seperti yang dirancang. Sebagai contoh, apabila berlakunya kemalangan di mana kit kami rosak apabila eksperimen dijalankan oleh murid-murid seperti tali tercabut daripada cawan. Saya dengan pantas menyediakan kit yang baru dan cuba mengawal keadaan. Oleh itu, saya lebih komited untuk menjadi pendidik yang bukan sahaja mahir dalam subjek STEM tetapi juga mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi untuk membina hubungan yang baik dengan komuniti sekolah. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.